Ya, Sikit kan? Muka sini. Kejap. Tak ada orang. Tak jam kan? Selalu kau tak jam kan? Oh, jam juga ah. Nah, ini kita nak masuk Thailand. It's been a year. Ya Allah, mukaku tebal makeup. Kita dah dekat. Tu depan tu jambatan Sungai Golok. Kalau macam banjir kan ni hapus ni. Dah dekat Sungai Golok. Mak boleh? Jalan je terus. Sudah berjalan di Rizab. Thailand Rizab. Ini Jambatan Sungai Golok. Mari lagi kita masuk. Check in. Welcome to Thailand. Sawadika. Ini kak. Abang tak orang tahu mak. Taklah dia ambil depan tu. Ada pakcik lain ni kalau tak. Isi minyak Malaysia. Isi minyak Malaysia dekat tepi jalan je 240. Apa ya? Solar diesel? Diesel. RM3.10 tu minyak Malaysia. Malaysia baru RM2 lebih. RM2.5. RM2.5. Oh, bensin tu petrol. Oh, satu parti apa ni? Oh. Kalau minyak Thailandnya? Minyak Thailand RM5.8. RM4.8. Kali 300. Mana se? Yalah orang kita duk biasa ada apa. Takut lah ni. Takut. Air apa? Air budu. Air budu. Dek bawah dulu. Air bawah macam ni. Atasnya air. Atasnya air. Macam kicap. Untuk apa kicap? Macam kicap lah. Oh, macam kicap. Air budu je. Sedap dia. Sedap dia. Sedap dia orang kicap. Ada botol tak ada? Ada. Kau simpan kat luar berapa lama tahan? Cuba tak lama. Tak rosak. Rosak ke? Tak rosak katanya. Tak tahu lah. Oh, dia kena pindah-pindah kan ya? Wah. Oh. Proses dia. Banyak proses dia. Budu semua. Pembuatan budu. Kita pergi tempat pembuatan budu. Nak beli dalam plastik boleh. Nak beli dalam botol pun boleh. Dia sama dah. Betul kan? Ambil air 2. Satu je. Satu. Air 1. Air 1. Budu 2. Mak ada stir. Air kelapa.